Ini saya nak tanya, terutamanya Stacey, macam mana, apa perasaan anda bila digabungkan dengan Hakim, dan macam mana anda berdua berdirikan diri sendiri dengan Cornetto itu sendiri? Okey, pertama sekali, macam mana perasaan anda berdua bila anda tahu anda berdua bakal digabungkan untuk kempen ni? Dan yang kedua, bagaimana anda berdua relatekan diri anda dengan Wolf Cornetto itu sendiri? Bagi Stacey sangat rasa happy, bersyukur dan terima kasih banyak-banyak kepada press juga dan orang membantu kita orang. Sebab kan macam orang tahu sebelum ni kita orang kan macam banyak kena gosip-gosip, Hakim Stacey bercinta, gitu. And then Cornetto pun nampak kita orang sweet kot, kena gosip-gosip. Jadi tiba-tiba dapat jadi kita orang macam rasa itu semua membantu kita orang lah. Terima kasih kepada press. Ya, ini semua rezeki. And thank you kepada Cornetto sebab memberi kita orang peluang untuk menunjukkan apa yang terbaik kita orang nanti, fun-fun kita orang wah. Ya kan? Comel betul lah diorang ni. Baiklah, ada soalan lagi tak? Ada tak? Yang terakhir barangkali? Dennis is thinking. Yes, one more. Ini berbab pada aiskrim juga lah. Perisa kesukaan you dan perisa yang you pernah dengar tapi tak pernah try. Your favorite flavor and also flavor that you heard of but you never tried. Kalau Stacey kegemaran yang baru tu lah. So hari tu balik-balik makan tu, wah best. Rasa dia macam best, cantik lagi kan. Bila dekat dengan muka, wah cantik dia makan es krim ni gitu. Lepas tu rasa dia memang best. Yang baru ni, mixed berry ni memang sedap. Ya. Yang tak pernah cuba? Yang tak pernah cuba, itu yang sepatutnya tak pernah cuba tapi dah rasa, semua dah cuba. Wah, semua dah cuba dah. Okey, untuk saya sebenarnya semua jenis Cornetto produk semua saya suka. Saya tak milih. Jadi bila dapat cuba yang pertama ni kan, jadi masa macam orang yang pertama yang cuba. Jadi macam peluang tu jadi orang yang pertama lah kan, peluang tu hanya datang pada saya saja. Dan lepas ni baru orang lain baru rasa. Jadi special lah. Ya. Maknanya tak pernah try flavor yang pelik-pelik lah. Tak pernah cuba lah kalau Cornetto bagi keluar lepas ni. But I would like to ask Mr. Hugo, have you tried a weird tasting flavor ice cream? Maybe not from Cornetto, but have you ever tried something different, something weird? Maybe with chili? Fish Ice cream. Oh my god. Okay, I've heard of green tea. I don't really like green tea flavor for ice cream, but I've tried the chocolate with chili. You tried fish. Don't do that. Don't try fish. Don't try this at home. Don't try this at home. Baiklah, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jika tiada lagi banyak soalan, kita akan ke agenda seterusnya. Thank you very much Mr. Hugo, Mr. Chan, Hakim dan juga Stacey. Terima kasih.